Hi guys, welcome back to YouTube channel Kak Syah. Another day, another vlog. Let's go. So first stop hari ni kita nak pergi Vinyl Frog, kedai tinted Kak Syah dekat Seri Kembangan dengan Bagi. Kita nak stock up video untuk kedai tinted. Hai guys. Kita dah lama dah tak buat YouTube kan. So lepas ni kita orang nak konsisten buat YouTube untuk kali yang tak tahulah keberapa kan. Tapi kita orang akan tetap konsisten lah untuk buat YouTube. So korang stay tune je. Tengok kereta depan ni guys. Kita orang dah masuk dah. Dia datang dari depan, lepas tu dia reverse. What the heck? Pakcik, mana common sense pakcik? Kita orang datang dari belakang nak masuk dah pakcik. Pakcik datang dari depan, pakcik ghostan je. Langgar Eh, dia. orang Malaysia. Pakcik dengan makcik baju merah memang problem Memang problem tak ada common sense ke? Dah kita orang kat tengah-tengah ni, belakang ada kereta, depan ada kereta. Pakcik datang dari depan, zup, reverse. Dia buat aku marah habis pagi ni. Nasib baik pakcik. Kalau tak pakcik tu aku dah keluar flip hair dah Otak mana otak? Kalau duduk kat Malaysia ni guys, kita kena banyak bersabar tau. Kita kena banyak bersabar. Kita geram. Tapi kita kena sabar. Geram. Tapi kena sabar. Geram. Tapi kena sabar. Nak beli apa-apa? Tu ada. Apa? Jaya kita makan. Tapi I nak makan. Oh, pergi lah beli. Belilah. Belilah untuk I. Belilah. Dah keluar dah, you pula keluar. Nak tu yang you beli hari tu, yang ada sausage kat tengah-tengah. Roti ada sosis kat tengah. Okey. Panas kan? Sedap. Nak dua je. Okey. Mission Kak Syah adalah beli breakfast untuk Kak Pipa. Ada serangga lah. Tu. Serangga. Apa tu? Besarnya. Tak nak. Nanti dia terpelanting. Keluarkan. You tepis lah. Tepis kan? Takutlah nanti digigit. Tak. Nanti digigit. Nanti aku kena sengat. Tu besar tu. Sekejap. Sabar. Daripada dia duduk dalam kereta. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Jangan lari. Naik. Bodoh. Masuklah seluar. Tak adalah. Ish, tak ada kan? Kau tahu digigit ke? Tak ada. Kecoh lah. Semut ni. Perempuan rupanya. Semut api. Bodoh. Dia nak seluar you ke? Nampaknya semut tu masuk dalam seluar Kak Syah. Biar bengkak. Aduh. Macam mana? Dah ada ke? Ada kat bontot. Kat bontot you? Dekat belakang ada gigit sikit. Ya ke?
Stres lah seorang pakcik tak common sense ambil pam minyak, satu semut masuk dah seluar. Aduh. Bengkak tak? Dia Gatal kan dia tak? kat tengah. Lepas tu dia naik atas buntut. Lepas tu I nak kawan nak lucut tu dia gigit buntut I. Oh ya ke? Betul. Aduh. Apa dia hari ni? Hari Isnin. Beli roti kat Pipa. Beli lah. Bawa. Untung semut tu duduk dalam bontot Kak Syah. Untung bontot Kak Syah pula. Untunglah semut tu kan boleh cium bontot Kak Syah kan. Yeah. Roti kat Pipa. Ini untuk korang tak tahu ni I favourite kat Pipa ke. Kalau korang pergi mana jumpa kat Pipa ada ni kan, korang boleh bagi dia. Daripada muka dia garang nanti dia senyum. Terima kasih. Terima kasih. Roti. Roti. Ini kat Shell Cafe lah, kat Pipa suka makan. Sausage donut chicken donut sausage. Mahal jaga kat Pipa ni. Satu roti ni dah RM5, 50 sen. Ayo. Breakfast kat Pipa je dah RM10, RM11. RM11 kira itu. Lepas tu RM11 makan roti sikit je. RM11 boleh dapat nasi lemak lah. RM11 tu itu average. Oh, average. Kalau Lepas tu- RM20 tu wow. Lepas tu kalau kat rumah saya selalu bagi dia bangun tengah hari supaya saya boleh save breakfast lah. Jom, let's go. Kita ke Vinyl Frog. Okay guys, kita orang dah sampai dekat Vinyl Frog. So, let's go. Kita tengok Kak Syah macam biasalah, dia akan pergi dekat tempat-tempat yang dia ada kerja, dia akan pergi. Okay, jom. Saya rasa kan kerja ni paling susah. Kalau saya nak buat pun saya takut. Tinggi tu. Cat bangunan. Kerja paling susah cat bangunan. Gila lah, tinggi siap. Macam mana tu guys? Persoalannya, ni siapa punya boxer ni? Jatuh ke? Ke korang punya boxer? Kita tunggu Kak Syah tengah buat kerja kat belakang tu. Kita orang hantar Velfire untuk buat tinted dekat Securtech. Dekat Securtech Seri Kembangan. So kita orang buat tinted spec JPJ. Sebabkan sekarang kita orang punya Velfire tu dah tak ada tinted and panas gila. So kita orang pasang spec JPJ je. Kita orang tak nak gelap-gelap sangat. Spek JPJ guys. Kita adalah pengguna jalan yang bijak. Buat apa? Stock up video untuk kedai tinted. Siapa buat tinted boleh datang dekat Securtech Studio, okay? Securtech. Kita orang tengah tinted kan kereta. Kedai. Okay. Okay guys, sorry lah hari ni tadi lepas pergi shoot kedai tinted dekat Seri Kembangan, Kak Syah pergi shoot kedai tinted dekat Securtech Bangi. Lepas tu kita balik sini kan, tayar pula sampai 120 biji ke belakang tayar buaya. Kak Syah turun dengan tayar, susun tayar dengan Kak Pipa. Lepas tu tulis stok tayar macam mana. Siku. Kau tengok ni, hitam tangan saya lah.
Saya dengan Bangla tak ada beza kan. Dah settle tu, dah settle masukkan tayar, kira buat inventory tayar, tayar drift kita daripada Goodyear. Thank you Goodyear for supporting my drift journey dan percaya dengan saya. Tayar Goodyear memang padu grip. Saya masukkan kereta drift pula dekat dalam office lah. Macam kata macam kata lah, ini tempat Kak Syah shoot. Kak Syah simpan barang-barang Kak Syah. Tu lah, saya dah lepak gila. Sekarang dah pukul 11 malam. Hopefully korang enjoy vlog ni. Walaupun ada part-part yang setengah hari saya tak dapat ambil untuk tunjuk dekat korang. Kita try lagi esok. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe. Jumpa korang dekat vlog seterusnya. Bye-bye. Lepak guys, lepak. Jom kita balik. Oh, penat teruk guys. BM E46 R33 Kak Syah. Ini nanti kita bawa racing guys.